سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana izin yang dapat kita bertemu lagi selepas sebulan Ramadan, dan alhamdulillah Allah bagi kesihatan untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah kita akan sambung perbincangan kita, iaitu masih lagi berkenaan dengan syarat wajib solat dan syarat sah solat, dan kita berada pada masalah berkenaan dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi menghadap ain kiblat iaitu menghadap Kaabah. Menghadap Kaabah. Sebab ada pandangan tidak mensyaratkan menghadap ain kiblat. Kalau kita duduk jauh hanya memadai dengan jihad. Saya dah beritahu itu kan. Kalau kita jauh memadai dengan jihad, dia hanya arah kiblat. Arah kiblat. Okey. Menghadap ain kiblat itu menghadap empat segi Kaabah. Kalau kita pergi Mekah tu, empat segi itu atur ain Kaabah. Okey. Menghadap jihad kiblat bermaksud menghadap arah kiblat. Maksudnya kalau Kaabah di situ, kita hadap ke arah situ. Tak kira lah kena sikit pun, tu sikit pun, kena sikit pun, pentingnya menghadap ke arah situ. Bukan Kaabah di sini, kita menghadap ke belakang. Itu memang melencong lah. Kan? Okey. Tapi kalau Kaabah di sini, kita hadap ke arah sini. Tapi cuma hadap kena sikit. Contohnya, butuh sikit contoh. Kena sikit lah. Dada kita separuh contohnya. Masih lagi dikira menghadap jihad kiblat. Itu pandangan jumhur ulama. Tetapi kalau itu pandangan mazhab Syafi'i, muktamad mazhab Syafi'i, duk jauh ke, duk dekat ke, mesti menghadap ain kiblat. Kiblat macam tu lah kita menghadap. Kalau kiblat macam ni, kita kena hadap macam ni. Kalau saya mesti macam tu, tak boleh. Dah ada kita kelayar lagi. Itu dalam muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab tu ada setengah masjid asal yang dimukirlah, tahu lah dia ukur peringkat permulaan tu betul lah. Tapi bila dibuat cek balik semakan kiblat tu, ternyata lari sedikit. Bila lari sedikit, terpaksa kena betul balik kapek dia. Okey. Tuan-tuan pergi ke masjid maaf, saya tengok salah. Masjid dekat dengan Masjid Firdaus, atau mungkin dekat dengan Majlis Agama Islam Baru, Pomok. Ada Masjid Firdaus atau mungkin Jabatan Agama Islam Selangor tu, dekat dulu sini kan. Dia sekarang pindah ke mana? Ke Maselayang. Ada masjid satu atau mungkin Masjid Firdaus apa kan? Masjid Firdaus ada kawan saya di mana. Tuan-tuan tengok jalan dia nampak lari sikit. Sebab dia lencong ke sini. Sebab dia dulu mungkin arah lain. Bila saya mau balik, ternyata lagi. Dia betul balik. Sebab apa? Sebab berpegang dengan tadi. Tamat dalam mazhab Syafi'i kita, wajib menghadap ain Kaabah. Okey. Padahal kalau itu mazhab jumhur ulamanya, menghadap ke arah jihad kiblat itu dah kira sah sembahyang. Dan pandangan yang mengatakan sah untuk kita di dalam mazhab Syafi'i ini, menghadap jihad kiblat walaupun tidak menghadap ain kiblat, iaitu pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata memadai jihad kiblat pun boleh kalau kita jauh. Kalau kita satu Malaysia ni mungkinlah ketepatan kita menghadap kiblat tu berbeza sedikit kalau berbanding dengan kita berada di depan Kaabah betul. Kalau kita berada di depan Kaabah tak boleh mirah, tak boleh arah kiblat kali lah, kena ikut ain kiblat tu. Tak boleh ikut jihad kiblat. Dia beza jihad arah kiblat. Kalau bila kiblat di sini, kita ada sini. Bukan menghadap kiblat sini, kita ada belakang. Itu mencong lah. Tapi jihad kiblat kita kacau ke langit dari kita pun dikira sah.
kalau guna pakai mazhab jumhur ulama. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, duduk depan Kaabah ke duduk jauh daripada Kaabah pun tetap kena menghadap ain kiblat. Timbullah masalah sengit-sengit ke contohnya. Sengit-sengit ada dia pun dikira sah lagi. Sebab ada dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu pandangan daripada Imam Al-Ghazali mengatakan sah juga kalau kita menghadap jihad kiblat, walaupun tidak lecur sikit daripada menghadap ain kiblat. Boleh dipahami? Baik. Okey. Bayangkan kalau kata rumah kita kat kampung contohnya. Dia kata sini, rumah nenek moyang kita yang dah berpuluh-puluh tahun kita duduk. Duduk menghadap kiblat ke situ. Tiba-tiba cek balik, arah dah berpusing sedikit. Maka kita nak ambil pandangan mazhab Syafi'i, kita wajib kotor sembahyang kita tu. Rumah pusaka kita, pusaka nenek moyang kita duduk atas situ. Tiba-tiba zaman sekarang ni buat ukuran kita tepat. Zaman kita dulu buat tua ikut ukuran matahari jatuh, matahari naik dulu. Dikira matahari jatuh, matahari naik. Tuan-tuan tak guna nak kaedah tu. Tapi kalau tahu tua kat kampung, kita masuk air saya. Dia duduk main guna air tu lagi. Alik sebelah jatuh, sebelah alik jatuh, alik naik. Dia tanya saya soalan, saya tak faham. Kita dah berharap utara selatan timur barat, kita belajar tadi. Dia alik jatuh, alik naik. Alik jatuh tu masuk matahari jatuh. Alik naik tu matahari naik. Aku tua dulu cakap itu. Kita orang muda tak faham. Baru jatuh main apa orang tak tahu kan. Okey. Jadi kalau ambil pandangan mazhab Syafi'i, rumah kita dah bertahun-tahun, tok nenek kita dah sembahyang ngadap gitu. Tiba-tiba ukur hari ni lari sedikit. Dia kena bawa kalau ambil pandangan tepat utama mazhab Syafi'i kita. Kan? Okey. Jadi bolehlah juga kita ambil pandangan jumhur ulama dan pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menghadap jihad kiblat pun kira sah juga lah. Walaupun lari sedikit. Kalau kata sebelum ni kita menghadap tegak begini. Okey, bila cek balik kena bersengok seperti itu. Masih kira juga boleh juga. Masih lagi dikira menghadap jihad kiblat, arah kiblat. Kiblat tu sikit. Mana lagi sikit memang arah sikit lah. Kecuali kiblat rumah kita tu, rumah kita kiblat depan, kita di sembahyang belakang ni menghadap pusing. Tu memang jauh dah. Itu dah lagi betul tu. Kan? Dah lagi betul arah kiblat tu. Tak boleh tu memang kena kotor tu. Tapi orang tua kita pandai dia buat tuan-tuan. Orang tua kita ni buat rumah pun dia tengok matahari jatuh, matahari naik tu. Matahari sebenarnya jatuh kat mana. Sebab kita nak cantikkan rumah dia tu. Tak nak semayang sengit ke berindih kan. Bucu semayang tak nak. Dia buat rumah tu tengok kiblat mana kiblat dia. Orang tua dulu. Dia ukur betul-betul tengok matahari jatuh ke sana. Dia buat tengok rumah macam tu. Semayang menghadap dia. Zaman sekarang dah ada tahu pokok itu main buah je. Nak pula terek. Tak kira dia. Ada pucu sepik semayang kan. Dah tak boleh buat apa. Sebab memang ada macam tu lah rumah ni. Pucu-pucu lah ada kan. Bila semayang rumah tu susah. Rumah kan. Rumah jenis semayang pucu gitu. Kalau tak apa memang orang tua ambil berat ini. Okey baik. Kadang-kadang ada batal wudu kita pun contoh macam ni lah. Contoh macam yang utara itu kan. Kalau kita contoh orang ada batal wudu, jadi kita nak bagi laluan untuk dia keluar. Ini selain sebut. Bila kita solat, jangan penting diri sendiri. Solat ni memang kita nak khusyuk semayang, tapi jangan penting diri sendiri kita. Memang tak boleh buat apa, semayang kena fokus, tak boleh buat apa, tak boleh nak ni, tak boleh lah. Bila kita solat, orang nak keluar, kita nak semayang macam tu. Orang nak keluar, kita lari sikit macam tu. Jangan lari begini sangat. Itu lari tidak pula. Mana kita sengit sikit gitu. Yang sebelah ni pun lari sikit. Bagi luar orang keluar. Itu cara dia. Bukan orang yang batal wudu tu cari tempat nak keluar. Kalau dia lari, itu dia lintas semua orang
pemerintah orang tengok semayang semua. Tapi kalau potong belakang itu tak pun, potong belakang. Potong belakang ni. Tapi kita nak kena belajar, kena tahu je. Sebab tu kita datang, kita belajar. Bila orang bagi orang nak keluar kan, kita pun itu sikit saja. Kawan ni kita pergi luar ni itu sikit saja. Bagi keluar dia jadi kita free kan. Baru kawan tu boleh keluar. Ni kita keluar situ kan. Kawan tu sakit perut. Contohlah kan. Kawan tu sakit perut, kita keluar tak bagi keluar. Lah tadi dia pun langgar ya. Orang tengah sembahyang kan. Langgar pula. Setengah-setengah orang letak handphone depan pula. Mula lah. Sudah handphone. Ambil pijak kan, pijak ni. Tak apa spek. Spek aku kan. Ni jenis letak spek yang letak handphone satu hari kau tahu kan. Ni kena beringat lagi. Saya kalau handphone saya letak dalam poket, saya letak bawah gitu. Sebab apa tuan-tuan dia begini. Kalau boleh handphone ke spek contohnya letak dalam poket ke dalam beg dia lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada jemaah kita sakit perut dia keluar. Bila keluar, kita yang ada ni macam tadi contoh asal tadi. Kosong depan saya. Orang tak nak gerak. Orang sebelah tak nak gerak, tak nak gerak gitu. Kenapa tak nak gerak? Ada beg di depan. Kalau kita gerak nanti payung beg aku ni. Itu susah lah. Kalau boleh elok tak barang depan handphone ke contohnya. Sebab apa? Sebab kalau orang nak keluar kan, tamu mungkin takut dia tak nampak dia video contohnya handphone pula iPhone, bukan cak ayam punya. Kalau iPhone macam saya cak ayam okey lah, saya video ni lah saya terus kata 200 cukup lah kan. iPhone tuan-tuan nak kita berlaku lah 7-8 kan iPhone kan. Jadi spek contohnya aku baru buat spek 1000-2000 spek bukan. Kamu buat spek pun. Jadi elokkan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab jikalau orang sebelah batal, kita yang kena ni. Kenapa? Kena bergerak lah maksudnya. Dapat tasawuf tu. Kalau orang depan tu contohnya, kita tengok nak kita ni belakang ni contohnya. Orang depan tak nak gunakan soft, kita kena tadi soft tadi asal tadi. Saya orang tengok kosong, saya masuk gerak saya ke depan. Sebab orang sebelah tak nak bergerak. Kenapa tak nak bergerak? Sebab ada beg depan dia. Kan? Itu susah sikit tu tuan. Jadi bagilah peluang bagi peluang. Baik. Jadi kalau kes macam tadi, bagilah ruang sikit untuk orang keluar. Yang akan sama tepi gitu, buat betul V jadi tepi belakang gitu. Kan? Betul macam ni. Jadi orang senang langkah ke belakang lah. Baru keluar. Bukan potong pergi ke pintu terus. Habis dia langgar ni orang yang bermain. Kan? Okay, baik. Okey. Tapi jangan sampai dada kita turun terpaling. Kalau kita bagi ruang perut bagi bergerak tu jangan paling dada kita pula. Okey. Jika ain ikut ain apa hukumnya? Solat kita batal. Kalau itu pertama dari usaha kita bergerak paling dada sedikit, maka berpaling ke arah ain, berpaling ke arah ain kiblat menyebabkan batal solat. Batal solat kita. Okey, baik. Sama juga dengan kes kita bagi salam. Bagi salam tu, jangan dengan dada sekali berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tu? Ada macam tu. Dia berpaling sekali dada dia sekali. Berpaling tak kuat sangat, dada bergerak sikit. Kali tu manusia ni tak boleh lah. Dada berpaling. Maksudnya hanya kepala saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan itu sekali lepas. Baik. Kemudian kita menghadap ain kiblat adalah ketika kita berdiri dan ketika kita duduk. Kita berdiri pun dada kita mesti menghadap ain kiblat, dan ketika duduk pun ain kiblat. Sama ada duduk antara dua sujud tu ataupun duduk baca tahiyat akhir, tahiyat awal, atau menghadap kiblat dada kita.
Adapun ketika kita rukuk dan ketika kita sujud, maka dada kita menghadap ke mana? Kita rukuk, kita sujud, menghadap ke mana dada kita? Menghadap ke tanah, menghadap ke lantai dada kita. Tu. Menghadap ke lantai. Okey, baik. Ketika kita rukuk, dada kita mesti menghadap ke bawah. Ketika kita sujud pun sama juga, dada kita ke bawah. Yang betul-betul kita menghadap Kaabah ini adalah ketika berdiri dan ketika duduk. Ketika berdiri dan ketika duduk, barulah ain betul menghadap Kaabah. Ketika rukuk, ketika sujud, dada kita menghadap ke bawah, ke lantai. Baik. Maka arah kiblat kita ikut tubuh kita. Pada masa itu, kiblat kita ni pada masa itu nak ada kiblat ni. Anggota yang nak ada kiblat pada masa kita masing-masing kita rukuk, semasa kita sujud ni bukan dada. Dada ni hanya untuk ketika kita berdiri dan ketika kita duduk saja dada. Ketika mana kita rukuk, ketika mana kita sujud, mesti straight badan kita arah kiblat. Kalau contoh kita rukuk gini, contohnya masa kita rukuk, dada kita ke sana kan. Dada kita menghadap kiblat dah, dada kita. Menghadap kiblatnya tegak macam ni je. Ni menghadap kiblat. Ketika duduk tahiyat akhir itu sama menghadap kiblat. Tapi bila kita rukuk, dada kita sudah menghadap atas. Mana nak ada kiblat? Apa benda? Apa anggota mana? Anggota mana yang perlu ada kiblat ya? Anggota perlu ada kiblat dan tubuh kita. Tubuh kita ni. Jangan tubuh kita gitu. Batal saya. Sebab dada kita tak kira pada masa tu. Tak kira dada pada masa tu. Arah badan kita tu. Arah badan kita. Okey. Maka arah kiblat kita ikut tubuh kita, iaitu straight mengikut Kaabah. Jangan terpaling sikit kita punya rukuk. Kita straight rukuk. Kalau melencong sikit, batal. Sebab apa? Ikut pada masa itu ikut arah badan kita, bukan ikut dada kita. Dada kita dah menghadap ke lantai kan? Okay. Sebab dada sudah tidak terkira, dada sudah ke bawah. Okay, baik. Sebab itu tuan-tuan, ketika rukuk dalam masalah, yang masalah ketika sujud. Ini cerita ketika sujud. Okey, baik. Ketika sujud, maka dada kita menghadap ke lantai. Okey, baik. Maknanya badan kita mesti straight ketika sujud. Okey. Tiba-tiba cucu kita pula pergi main sebelah tempat kita sujud. Ada pada kucing sebelah. Kucing duduk depan tidur. Kan? Kita macam mana buat? Kalau kita mereng sedikit, mereng mana? Mereng jadi gila pula pasal lantai. Kalau macam mana? Mengiring sedikit lah. Pusing sedikit. Ada air basah ni nak kena betul-betul. Mereng basah lantai ni gila. Okey, jadi maka anak cucu kita dan anak kita, cucu kita duduk depan kita. Okey. Kita duduk ni contoh, duduk dia bagi contoh. Okey. Duduk kan. Cucu depan ni, cucu. Betul-betul menghadap ke tidur, letak pegang dulu. Kan? Kita nak buat macam mana? Nak menghadap tepi ni. Batas saya tu. Sebab apa? Badan kita sudah tidak menghadap kiblat. Aku kena ingat tuan-tuan. Apa buat tu? Sebab bukan dada kita kira tu, badan kita. Cucu kita. Itu kena ingat. Kalau nak selamat, maksud sudah. Okey, kalau kata ni kan. Kita kata kalau sujud tu payah sikit, kalau sujud ni nak hancur. Kena tolak sikit. Orang terpayah dulu ya. Dia duduk dalam sini kita. Yang penting duduk mesti duduk tegak. Tegak kita. Ya. Kalau kita duduk macam ni, kalau duduk lagi sikit,
Kan banyak orang buat gitu. Dia tak nak ganggu cucu dia yang tidur sedap dalam depan. Dia lencur sikit. Batal semayang. Ataupun lencur sikit. Batal juga. Sebab pada ketika itu arah kiblat kita adalah badan. Alif itu boleh masalah. Alif. Jangan cakap yang tepi dia bina dia. Asal punya dia tak patah itu. Dia kau cakap ada lagi sedikit. Alif kan sedikit tak ada masalah. Yang pentingnya mesti badan kita straight. Straight badan kita. Tak boleh lencur, tak boleh pusing, tak boleh ni. Okay, baik. Menyebabkan kebanyakan badan kita sudah tidak menghadap arah kiblat pada masa itu, maka batal solat kita. Ini Nabi buat kita. Sebab ada berlakunya begitu. Dia tak macam mana bab menghadap kiblat ni. Dia menghadap kiblat ni wajib, termasuk dalam syarat sah dan syarat wajib solat menghadap kiblat. Okey, baik. Jika kita solat duduk pun, maka dada kita wajib menghadap kiblat. Duduk tu macam biasa kita duduk menghadap kiblat lah. Jika kita mengiring solat sambil mengiring contohnya, maka mana kiblat kita semasa kita mengiring? Kita kan solat, kalau tak boleh solat sambil diri, sambil duduk. Kalau tak boleh sambil duduk, sambil mengiring. Mengiring ni ialah wajib menghadap kiblat macam mayat dalam kubur. Cara orang tanam mayat dalam kubur macam itulah kita solat. Maknanya menghadap kiblat seperti dalam kubur, seperti mayat dalam kubur, letak mayat dalam kubur tu begitulah kita solat sambil mengiring. Okey. Seterusnya, jika kita solat terlentang, solat terlentang ini kan? Solat terlentang ni. Kita terlentang kan? Kalau ada yang terlentang tidur nyanyi saja. Ini contoh begini yang kita tunggu kan? Okay. Jika kita solat terlentang, kiblat kita dikira pada muka kita. Terlentang. Kita solat terlentang kan? Okey. Muka kita, maka wajib kita letak bantal. Kita letak bantal sedikit. Ni kalau kata seandainya kita ni terletak di atas katil tak umum. Bukan untuk katil hospital. Katil tak umum contohnya. Bila katil tak umum, kita ambil bantal sikit, kita letak di belakang ni. Okey. Jika solat terlentang, kiblat kita dikira pada muka. Bila orang letak bantal sikit, maka tinggi sikit muka kita sebagai kiblat. Muka kita. Yang terletak, kita letak tinggilah sikit kan kita tu. Tapi dada masih ada boleh sebab kecuali katil hospital tu lain. Lepas ni cerita katil hospital. Ni katil umum bagus. Katil umum bagus. Jadi tinggi sedikit, maka arah kiblat kita dikira pada muka. Baru kita tahu dah sebelum ni kita tengok kiblat ni dada menghadap kan. Baru kita belajar pokoknya menghadap kiblat ni banyak tempat anggota yang perlu untuk menghadap kiblat. Jadi kita solat. Mengiring dada. Ketika kita sujud, ketika kita rukuk, badan kita menjadi ukuran arah kiblat kita. Ketika kita terlentang, muka kita sebagai arah kiblat. Okey. Melainkan jika terlentang di atas kaki yang boleh angkat naik seperti katil hospital. Kalau katil hospital dia boleh tekan kan? Yang tekan yang naik tu. Tu. Okey. Jika solat terlentang, maka pada ketika itu kalau katil hospital tu tuan-tuan, tu boleh kira dada balik. Kembali pada dada, bertukar balik. Kalau terlentang di atas katil umum, dia tak boleh angkat. Itu katil umum. Kalau katil tuan-tuan canggih, boleh angkat ini. Macam katil hospital. Kalau katil canggih memang boleh angkat lah. Kalau ini kan. Tapi kalau katil biasa tak boleh angkat. Jadi kita nak tinggikan sikit untuk kita solat tu, kita letak bantal sikit. Maka muka kita di kiblat. Okey. Jadi kalau kata muka kita arah kiblat, okey, perlu diberi perhatian sedikitnya ialah ketika mana kita memberi salam. Okey. Kita letak
Okey, kita tentang gitu kan. Tentang itu, maka kita nak bagi salam. Okey, bagi salam. Kita baca ayat tu okeylah. Tentang ayat sakit kan. Okey, kita bagi salam. Pastikan bagi salam kita tu Assalamualaikum warahmatullah. Jangan berpaling. Jangan berpaling buat seperti mana kita solat. Solat macam-macam sembahyang itu. Sebab apa? Sebab pada ketika itu arah kiblat kita muka kita. Ini kita beri perhatian betul. Ini tinggal sehat tak kuat lagi. Mai sakit nanti baru kita tinggal dulu. Tak boleh jaga, tak boleh pusing. Jangan kita pusing. Assalamualaikum, kita letak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sembahyang kita. Sebab batal? Sebabnya pada ketika itu muka kita tu dikira sebagai kiblat tu. Sebab tu berubah, sentiasa berubah arah kiblat. Kadang ikut dada, kadang ikut tubuh, kadang ikut muka. Kalau terletak macam tu, kena ikut muka. Ini cerita ni bagi rumah, katil kat rumah. Kalau katil kat hospital, dah ada balik lah. Sebab apa? Sebab dia boleh angkat tinggi macam tu. Tidak ada balik. Kalau boleh angkat. Pusing atau tekan, tegak balik macam tu, dia dah ada balik. Tapi kalau tak boleh sampai parah, boleh sampai hati tu je, tinggi gitu je, muka lah dia pergi sebagai arah kiblat. Arah kiblat ni kita beringat kita. Jangan pusing kepala. Bagi salam, Assalamualaikum. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kita Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab apa? Sebab sudah kita berpusing kepala kita, sedangkan kepala kita pada ketika itu merupakan arah kiblat kita. Okey, baik. Masuk sekejap. Okey, baik. Jadi ketika kita bagi salam, kanan kiri muka tetap menghadap kiblat. Hanya sebut lafaz salam sahaja. Okey, tiba-tiba tiada orang nak letak bantal